Assalamualaikum guys. Kita baru saja terima panggilan Hima Hasbullah. Dan kita ada sekejap lagi ada kes kucing atas pokok. Apa pun tak apa, bulan-bulan puasa ni, jom kita ke lokasi kejadian. Let's go. Assalamualaikum. Oh, ada? Besar. Bunyi tu. Nak penjerut tak payah? Ha? Penjerut tak payah kot? Tak payah. Besar besar. Nak penjerut tak? Tak payah, tak payah. Kuat bunyi dia tu. Saya ambil Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak gerak. Okey, dapat. Oh, besar lah. Wih, sembuh. Sembuh. Tedung sembuh. Okey, Jaman. Saya dapat. Okey. Saya ambil kepala dia. Okey. Speed je? Speed. Tu ada putih sikit? Tak ada, ni speed. Dia sembuh tadi. Dia sembuh saya tadi. Mana kita bawa? Ya. Okey, bijak. Okey. Boleh lepas Boleh. Ada tali tak? Ada. Cuman 4 lebih cuman. 4 apa? Cuman 4. Satu lah saya dia. Boleh tak? Boleh tak? Tapi nak buka balik. Potong. Ada satu lagi ya? Okey. Boleh, satu lagi. Ha? Satu lagi. Boleh ni, tak keluar ni. Tak keluar. Ketat ni. Kalau minta satu. Benda bahaya ni. Risau. Tak apalah kalau kita bawa dalam ni kan. Pokok tu kot.
Assalamualaikum. Ha? Tak nampak lagi. Kucing bela ke apa ni? Tak tahu saya. Nyau. Tadi saya dengar. Saya tak dengar bukan kucing saya. Saya panjat separuh lah kan sebab tangga makin Relax je kau. naik makin atas. Tapi ni kalau jolok ni ke atas lagi ni. Ini atas lagi ni kalau jolok. Dia garang lah tu. Tak. Boleh dia melawan tak? Tak nak cuba sambut. Bukan dia kata suruh boleh tekan tangan ni. Baru dua bayar tak? Boleh? Dia yang nak ambil. Marah. Tu okey tu. Naik lagi. Lagi atas dia naik. Try sambut. Tiba dia kencing kan. Macam dulu. Kena lah tu. Ha? Okey. Right. Tak apa. Saya risau dia cakar pula akak lagi. Kita biasa selalu kena cakar. Glove pun tembus juga. Mike. Cik Man. Dah sampai lah? Dah jatuh? Dah sikit lagi. Nak sambut je. Spray dia jatuh lah. Sama je macam ni pun. Cuma jatuh tak tahu ke mana. Ni ke bawah. Yang tu tak tahu ke mana. Air tinggi kuat Dia kita pakai pump. Ada pump. Sikit lagi. Cepat. Sikit lagi nak jatuh lah. Sambut je. Okay Ahmad, ready ya? Okay, sikit lagi. Ya, 1, 2. Turunlah cing. Sikit lagi cing. Sikit lagi. Jatuh. Boleh ni. Okay, ready ya, Mat? Jatuh.
Jatuh. Okey. Alright. Selamat, Cing. Ah. Ya. Miau. Cantik ya. Jangan panjat. Jangan panjat lagi. Kita dah ada 3 ekor kat balai. Tambah lagi satu. Cantik ya. Nak. Nak. Tina. Ada apa? 3 kali. 3 kali tina. Ambil yang bulu dia bawah. Rasa 3 kali tina. Siapa punya kecil? Tak tahulah, selalu banyak je kucing terbiar kat sini. Oh. Bolehlah ambil jual. Garang Tak ada. Tak, tengok bulu dia cantik. Macam ada orang jaga. Kemas. Saya dah ada betina 2 ekor kat rumah. Bergaduh nanti. Penat Jeng. Penat tu. Gamam tu. Dia trauma. Okey. Akak turun dulu, akak ada sangka kosong kecil tu. Bagi dia makan je. Bagi pada anjing ni. Bagi pada anjing. Mungkin juga sebab kawasan ni tepi ni memang selalu ada juga anjing lalu. Mungkin hapuskan bukti ni. Sekarang kucing kat rumah aku tu bau. Dia bau betina lain lah ya. Sudah. Tender. Sudah. Ular. Pula buang. Ha. Seish. Dapat konten tiga. Dah. Nombor yang ucah pemadam api tu tak bagi lagi. Itu dia tadi. Kita dah pun selesai ya. Khidmat khas kucing dan ular. Ular dulu tadi masuk-masuk kucing. Tadi kita dapat spitting cobra. Spitting cobra ni dia menyembur. Masa mula saya dapat tadi dia dah menyembur kat saya. Jadi bahaya. So menyembur tu bisa lah. So saya kena wiser down. Pastikan bisa tu tak kena pada bahagian terdedah kat saya. Cara tadi untuk kucing kucing kita cuba kait dia nak turun, dia tak nak, dia naik lagi tinggi. Kemudian kita dah 3 orang gili-gili naik atas tu tadi. Cuba jatuhkan dia juga. Sambut. Okey. Itulah kucing ni biasa macam tu lah. Remeh tapi kalau ada masa kita respon lah. Tapi okey, Alhamdulillah semua selamat. Tak ada tercedera, tak ada yang kena gigit Ahmad. Tak ada kena gigit kucing ya. Sebelum ni kena gigit atau bumbung. Ni okey, Alhamdulillah semua selamat, tak ada tercedera. Apapun, Alhamdulillah. Terima kasih semua dah tonton video ni sampai habis. Yang dah like, share, komen, subscribe. Dah tengok video ni, tengok lagi video lain. Kita ada banyak video kat bawah tu. Subscribe, share pada kawan-kawan, share kepada jiran, grup jiran semua. Pun jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. Selamat berpuasa.